النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran atas nikmat kewujudan. Itu yang paling utama sekali. Nikmat dipandang Tuhan, nikmat disaksikan Tuhan. Yang mana kita tahu, kita dah dikhabarkan dan menjadi asas untuk diri kita semua. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Tuhan yang dipahamkan kepada kita bukanlah Tuhan yang pada sangkaan. Tuhan yang pada kedudukan Tuhan. Alhamdulillah diberi satu hari lagi kelanjutan usia, yang pastinya usia ni bukan satu benda yang saja-saja atau satu benda yang berlalu begitu saja. Pastinya Allah Ta'ala dorong kita, bimbing kita, perkenalkan kat kita. Cuma terpulanglah pada kita setelah kelengkapan ini telah diberi pada kita, bagaimana cara kita nak bertindak balas dengan apa yang Tuhan dah tunjuk, Tuhan dah sempurnakan pada kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih bagi lagi peluang kita untuk memahami, untuk mengerti apa dia nilai seorang manusia, apa dia nilai seorang insan, apa dia nilai seorang hamba. Alhamdulillah, ini nikmat yang paling besar sekali. Tak ada lagi nikmat-nikmat lain yang dapat mengantarasi nikmat mengetahui dan juga menikmati. Baik, insya-Allah. Hari ini kita sambung Al-Hikam kita, syarah ke-214. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah. Kata pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam terjemahan 214. Kata beliau, tamakkunu
halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udalul. Meresapnya rasa manisnya hawa nafsu dalam hati merupakan penyakit yang sukar diubati atau disembuh. Terus ni apa? Meresapnya rasa manisnya hawa nafsu. Kita pun dah faham dah, nafsu bukan semua nafsu tak baik. Yang dikatakan nafsu yang meresap dalam hati ni nafsu yang tak baik itu tadi. Kita pun dah tahu tingkatan nafsu. Dia ada amarah, dia ada lawamah, dia ada mulhammah. Ya ni. 3 ni yang sebenarnya yang Tok Syekh ni refer. Kalau tak nanti kita duk longgok semua nafsu tak bagus. Kita tengok apa dia syarah. Hati itu tempat iman. Hati apa? Hati ni kalau Malaysia ni dia Putrajaya. Dia tempat pentadbiran, dia tempat segala pengurusan. Jadi hati itu tempat iman, tempat menyaksi, tempat percaya, tempat yakin, tempat melihat, tu semua hati. Dan Nabi pun dah bagi isyarat dah pada manusia tu ada seketul daging. Baik daging tu, baiklah tubuh. Buruk, tak elok situ, tak eloklah tubuh. Tu isyaratnya hati. Kalau tengok hati yang mana, ni selalu dibincangkan. Kalau orang-orang bak mengenal Tuhan ni, dia mesti membincangkan hati yang mana. Hati fizikal ke? Hati yang itu ke? Yang tu pun sakit pun bermasalah juga. Kena hepatitis, apa macam-macam penyakit tubuh lagi. Ini hati hamba. Benda yang terlalu seni, terlalu halus. Nak tengok dengan mata kasar, tak dapat tengok yang ni. Hati ini itu tempat iman, keyakinan dan makrifat, tempat pengenalan. Dan semuanya itu sebagai ubat. Senang ceritalah, hati itu adalah singgah sana Allah. Tempat dia bersemayam. Kalau kata tempat lah, bahasa tempat sebenarnya bukan tempat pun, tapi nak memahamkan kita sebut tempat bersemayam. Tetapi apabila kecintaan kepada dunia, yang ni pun kita selalu dikhabarkan, mereka lebih gemar dengan kehidupan dunia. Dunia pun kita tahu apa dia yang dikatakan dunia. Dia ada warna-warni, dia ada bentuk, dia ada manis-manisan. Dan syahwat telah menguasai atau memenuhi hati, maka tidak ada tempat untuknya ubat. Tidak ada tempat untuk ubatnya. Sebab tu, dalam satu masa tak boleh dua perkara. Hati kita sumbat dengan dunia, akhirat kita tak ada. Kita sumbat dengan makhluk, Tuhan tak ada. Kita sumbat dengan apa lagi? Kita sumbat dengan kesenangan, kepayahan tak ada. Jadi situ tempat dia tak boleh. Dia adalah pentadbiran, dia tak boleh banyak. Dia tak boleh banyak ada benda masuk dalam diri dia. Dan kita tahu luasnya hati manusia ni. Nabi ibaratkan manusia ni kalau diberikan satu telaga kekayaan, maka dia nak telaga yang kedua. Betapa luasnya hati manusia. Dan tak ada yang boleh memuaskan sampailah perut dia dipenuhi dengan panah. Baru dia puas. Sebab tu sifat dunia ni apa? Dapat tak cukup. Pulunlah lagu mana pun, tak cukup lah. Pasti. Dunia tu sendiri. Sebab apa? Memang dia didesain begitu. Jadi hati ni kalau tak ada Tuhan di situ, confirm yang lain akan ambil alih. Dan dia bermaharaja lela. Dia menguasai, dia mengaburi, dia menutup segala sehingga kita tak nampak. Sehingga kita nanti dah sesat.
Maka tu hati. Hati maka disuruhkan kesukaran untuk mengubatinya sehingga sukar disembuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu induk atau pokok dari segala dosa. Cinta dunia dan takut mati. Ramai juga orang membincangkan, oh kalau macam tu kita kena buang nafsu. Bukan buang nafsu. Tu dia ada yang baik itu. Yang baik tu mengawal. Sebab tu Tuhan kata jangan ikut. Jangan ikut. Bukan cakap buang masalah manusia bila duk faham, oh kita ni kena buang nafsu. Takkan satu benda Tuhan letak kat diri kita ni tak betul. Yang tak betul tu cara macam mana kita atasi dia. Sebab itulah kita pun belajar lama dah ni, cara menyucikan hati. Dan tak ada cara lain melainkan kena balik kepada Tuhan punya hati tu. Nah, selalu kalau dalam bab-bab ni, kalau sebelum ni saya duk tanya Ustaz, dia akan cakap apa? Hati itulah Tuhan. Orang tak faham, terus dia akan bersangka penuh kat situ. Hati itu Tuhan. Sedangkan betul lah Tuhan kata tidak cukup kerajaan langit dan bumi itu, melainkan hati orang-orang yang selalu mengingat dia. Orang yang beriman yang selalu mengingat dia. Maka di situlah kerajaan. Jadi jagalah kerajaan tu supaya yang ditadbir tubuh ni mengikut landasan yang betul. Sebab tu sifat nafsu dia patuh. Yang tak patuh kita. Dia buat kerja dia lah. Amarah dia buat kerja dia. Memang dia tak heran. Mulhamah dia buat kerja dia. Lawamah tu semua buat kerja dia dengan betul. Tapi adakah Tuhan bagi satu side je? Tak, dia bagi mutmainnah. Dia bagi radiyah. Dia bagi kamaliyah. Tu semua yang baik-baik. Dia bagi mardiyah. Tu. Jadi, kita Alhamdulillah dah diberi pengetahuan, dah diberi kelengkapan. Maka, terpulanglah pada kita. Dan perlunya benda ini diperingatkan selalu. Sebab apa? Kita mudah lalai. Maka peringatan-peringatan ni selalu remind. Kena jadi reminder untuk diri kita. Setiap hari. Bukan kata setiap hari lah, setiap saat. Bergerak nafas kita ni, turun naik nafas kita ni, patutnya inilah peringatan kepada diri kita. Supaya apa? Supaya tidaklah tu tadi. Kata Tok Syekh ni, nanti kalau dah rosak, dia tak ada ubat. Sangat susah. Ini tak ada ubatnya ni. Penyakit hati ni. Nah, baik. Terima kasih tuan-tuan. Ya, silakan. Ada apa-apa perbincangan. Ya. Mainlah, sembang-sembang. Cukup luas hati kita. Sebab tu, mengenal Allah. Bukan sekadar mengenal Allah tu, kena mengenal apa yang dia bagi. Kena tahu selok-belok. Nafsu ni, mana dia punya kelemahan dia. Mana dia punya kekuatan dia. Kalau tak confirm dia yang take over kita. Dia memang dah begitu. Dia pula ada dia punya konco-konco dia. Dia ada dia punya orang-orang kuat dia. Tukang kipas dia ada. Dunia ada.
Bisikan lagi ada. Sebab tu lalu kita bincang kan. Dengar orang Azan. Apa lintasan yang pertama? Nak tengok hati kita macam mana. Mesti yang pertama tu mesti yang baik lah. Dia masuk yang kedua, awal lagi. Tu. Hujung-hujung, tak apa, boleh qada. Ogah. Tanyalah diri kita banyak ikut yang mana satu. Yang pertama ke, khatir Tuhan ke, atau khatir diri ke, atau khatir syaitan iblis. Ini semua manusia Tuhan dah bagi dah. Tapi berdasarkan sejauh mana pengenalan dia, sebab tu mau tak mau, kalau orang kata nak ilmu menyucikan hati, mestilah dengan kenal. Kalau tidak, istilah tinggal istilah. Saya duduk dengar perkataan, marilah sucikan hati. Ini penyucian hati. Banyak persoalan. Tapi Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Tuhan, dengan rahmat dia, kita memahami apa dia yang kata nak ubat hati ni. Apa dia? Balik kat Tuhan. Nah, ya, ada apa-apa? Silakan. Sebab tu contoh peribadatan bagi bersih hati kita. Tu, Tuhan bagi apa? Buat apa? Suruh puasa. Suruh bayar zakat. Suruh pergi haji. Tu, semua nak bersih kan. Sebab hati dia masuk dunia dan tu, oi, aku punya. Ni sempadan ni aku punya. Ni tanah ni aku punya. Ni pokok durian ni aku punya. Aku punya saja. Nak bersih lagu mana? Nak bersihkan harta. Macam mana nak bersihkan harta? Apa dia? Tu, kedekut tu. Cinta dunia. Bakhil. Sebab tu tak ada jalan lain lah. Tak ada. Melainkan kenal. Kena balik kepada asas tu balik. Ya, silakan. Tuan-tuan dia tak nak sembang. Lekah ada apa-apa. Kamarul, seminggu tak sembang, mainlah sembang. Sibuk dah tu. Kat Syida tak ada apa-apa ke? Silakan. Ada jap. Baik. Boleh. Tambah. Semalam. Happy Kenuri. Pergi Rewang lah. Saya kat luar. Baik. Tak apa. Saya pergi Rewang. Ni saya lah, bukan nak tuduh orang. Kalau tak ada lah pengenalan ni, pastinya. Sebab apa? Hati kita kosong. Kita nak memenuhkan dia tu. Dengan apa? Dengan cerita dunia, cerita itu, cerita ini. Sedangkan situlah Tuhan communicate dengan kita. Hari-hari dia berhubung dengan kita. Setiap saat dia berhubung. Maka kita penuhkan dia dengan benda-benda lain ni. Sampah sarap semua kita penuhkan. Sedangkan tu, waktu siang daging tu, tengok macam mana kasih sayang Tuhan, macam mana kesantunan Tuhan, macam mana tu kesempurnaan Tuhan. Tak terkira tu. Tapi malangnya manusia tak mau. Dia bukan tak tahu, dia tak mau. So, dia jadi
benda berlalu begitu saja. Ni tak zat nanti nak pergi makan kenduri. Kita pun dah dikhabarkan betapa Allah menyantuni. Semua makhluk dia berkorban untuk yang dikatakan insan ni, manusia ni, kekasih dia ni. Lembu kena berkorban, ayam kena berkorban, tu sayur-sayur semua kena berkorban, nasi apa semua kena korban. Tapi bila hati dah penuh dengan selain daripada Allah, maka tak nampak. Bunyi macam mudah, cinta dunia. Nak dihuraikan kat situ banyak benda kita boleh tengok. Cinta dunia, suka kena puji, kedekut, tu bakhil, cinta dekat harta benda, bentuk-bentuk dunia, suka berhibur, tu. Hiburan tu, warna-warni dunia. Sedangkan semua benda tu alat nak balikkan Tuhan. Ya, silakan. Syukur sangat-sangat Allah Ta'ala pelihara hati kita. Tak bagi kita lain. Berjalan juga kehidupan kita, kemanusiaan seperti biasa. Bukan bererti orang yang duduk dah maknanya hati dia dengan Tuhan, dia tak buat apa-apa. Dia tak ada kemanusiaan dah. Kemanusiaan tetap berjalan. Baik. Alright, kat sudah. Ya, okey, sebagai orang kaji. Minta Cik Lee pula, Ustaz cakap boleh ke kita syirik kepada Allah? Jawapan dia tak boleh. Minta Cik Lee. Ulas lebih lanjut. Okey, baik. Syirik kita tak boleh syirik. Pada hakikatnya kita tak boleh syirik. Kita tak boleh pun menduakan Allah, menduakan Tuhan ni. Tapi apa yang menjadikan juga syirik ni? Sangka. Tu yang menjadikan kita syirik tu sebab sangka. Bukan hakikat Tuhan tu boleh diduakan. Tak. Sangka kita. Sangka kita ada lagi satu pergantungan yang lain, satu pengharapan yang lain. Dan yang paling besar manusia duk sangka adalah dia bergantung dengan diri dia. Dia adanya diri dia tu. Dia menyangka dirinya ada sendiri. Tu jadi syirik tu. Pada hakikat memang tak boleh syirik pun. Sebab tu bila faham yang kata kedudukan ilah pada kedudukan ilah sebenar tu, tak ada syirik. Jadi berlaku syirik tu, kenapa sangka tu tadi? Kan sebab tu Tuhan nampak dosa lain, dia ampun. Dosa syirik, dia tak ampun. Tak bolehlah diterima akan adanya satu, adanya berkongsi. Allah Ta'ala ni ada perkongsian. Dia berkongsi dengan siapa? Dia abad tengang kot. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Ada kongsi dengan siapa? Syirik ini kongsi, persyarikatan. Mana ada macam tu? Tak boleh, tak ada pun sebenarnya. Tapi kerana sangka tu, sebab apa? Unsur kita banyak. Kita ada dunia, kita nafsu, kita ada syaitan iblis. Yang tu lah. Kalau tak ada pengenalan kepada Allah, maka yang lain akan menguasai. Tu peranan hati tu tadi, tu peranan nafsu tu tadi. Sebab bibit tauhid ni semua Tuhan dah, Allah dah install dah lengkap.
ada, cuma cara bagaimana? Cara dia Muhammadur Rasulullah. Kalau tak macam tu lah. Macam orang selalu duk bincang, ni Tuhan, Nasrani ni satu Tuhan, Yahudi ni satu Tuhan, Majusi ni satu Tuhan, orang Islam pun satu Tuhan. Bukan begitu. Tak ada hakikat, tak ada siapa lah boleh syirik. Tapi bila ada sangka, berlaku syirik. Tu kita selalu bincang. Kita tak ada ambil batu sembah, ambil kayu sembah, ambil patung sembah. Yang kita sembah apa? Ni keupayaan diri kita ni. Apa dia? Sangka. Sangka kita boleh ada daya. Sangka kita boleh bergerak. Sangka kita boleh ada ilmu. Sangka. Sangka. Betul lah Tuhan nampak. Jika kamu menurut kebanyakan orang di atas muka bumi, maka mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah bersangka. Sangka. Sebab tu lawan bagi sangka apa? Dia yakin. Yakin dengan sebab apa? Belajar. Yakin dengan sebab apa? Dengan tengok. Yakin dengan sebab apa? Yakin tu sendiri dengan Tuhan tu sendiri. Okey, Kak Syida. Sebab tu hati kita ada perkongsian ke? Ni hati kita ni, pengenalan kita ni ada perkongsian ke? Sebab Tuhan nampak terang. Sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Mana tak ada perkongsian. Kita dengan diri kita sendiri pun mana ada perkongsian. Baik, Alhamdulillah. Ada perkongsi tak diri kita ni? Sebab tu diri kita pun bukan milik kita. Sebab tak berkongsi pun. Tak berkongsi dengan Tuhan. Kotlah sebelum datang ke alam syahadah ni, bagi dulu pendapat, minta dulu permohonan, bagi cadangan. Sebab tu asas tauhid kena kemas semua ni. Apa? Tidak ada campur tangan. Baik luaran, baik dalaman. Tak ada campur tangan. Ya. Sebab tu saya kata, saya kalau baca buku orang, saya jadi terkurung sikit. Bila baca buku sendiri, dia akan bagi semua. Setiap dari kita sebenarnya begitu. Kita baca je karangan orang, kita kena ikut yang dia baca lah. Ya, silakan. Tengok yang di luar ni cukup lah. Tengok sekeliling kita ni, ada campur tangan ke? Ada ke campur tangan? Dia buat matahari, ada tanya siapa? Dia buat bulan, ada tanya siapa? Dia buat bumi ni, ada tanya siapa-siapa tak? Sebab tu dia apa? Aku takkan ditanya dengan apa yang aku buat. Bahkan kamu lah akan ditanya. Sangka kan? Aku tanya atas sangka. Jenuh. Baiklah, jangan cari pasal. Lekas. Yang ni kita sembang bak ni, kita bincang bak ni, akan terbangun. Akan terbangun, dia akan berdiri dia menyaksi Tuhan. Tak ada kompromi ni.
Tu yang kata qiyam tu mesti berdiri. Dan paling terang adalah tanda pada tubuh dia. Bulu roma mesti akan merinding. Sebab dia menyaksikan Tuhan. Tu 124,000 Rasul dan Nabi. Ya, tuan-tuan. Lekat. Seronok jadi DJ radio. Kita boleh tiap seorang-seorang. Ya, ada apa-apa. Silakan. Baru kita tak gelabah lah. Tidak lah. Kita mesti roplah lah. Saya kita ni mudah sangat resah, gelisah, mudah sangat keluh kesah. Kan kata manusia tu dia keluh kesah, dia suka sangat keluh kesah. Dia bodoh, dia keluh kesah, dia berbantah-bantah, dia suka membantah. Apa tu manusia kita kalau tak ada pengenalan? Yang Tuan nampak terang, mereka mendustai ayat-ayat kami, mereka mendustai Rasul kami, mendustai Nabi kami. Akal yang cerah, hati yang cerah mesti nampak lah. Tak ada sembunyi, Tuhan tak pernah sembunyi. Hati dan nafsu kalau tak dipandu dengan tauhid memang akan bersalah. Ya, sebab tu perlunya pengenalan. Seawal-awal kenal dulu. Kalau hal fizikal pun kena kenal, apatah lagi hal-hal seni ni. Roh kita ni sangat seni. Dalaman kita ni seni. Ya, silakan. Sebab tu syukur sangat-sangat Allah Ta'ala saring kita. Nak dari kita, kita tak ada lah. Tak pandai pun. Dia sendiri saring kita. Buang kita daripada faham-faham, jumut, sangka-sangka. Dia buang kita daripada bersangka-sangka. Kena buat sendiri. Memang tak lah. Tak ada. Tak boleh je. Percaya. Kalau tak, tu setiap kali Jumaat mesti membangun manusia dengar. Sumpah macam tu juga. Nak cerita Alhamdulillah tu saja dah cukup dah. Tapi apa yang disampaikan? Apa yang dikhabarkan? Hari-hari kita kot ulang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal lagu tu je lah. Sedangkan benda ni satu perkara penting, paling besar. Yang menentukan kita ni, perakhiran kita lagu mana ni. Sebab tu macam mana nak berakhir dengan baik kalau dah mula lintang bukang. Manusia ni terdesak baru gapai tantu pegang tantu tak kena, pegang tani tak kena. Dah terdesak.
Lekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Pah, silakan Kak Pah. Berkaitan dengan Cik Ghazali cakap tadi, apabila syirik itu apabila kita bersangka-sangka dengan Allah. Jadi boleh kita Ya, bincangkan tak apa ciri-ciri prasangka yang membuatkan kita jadi syirik kepada Allah? paling utama Kak Pah, senang je. Apa dia? Merasa diri ada. Tu sangka tu. Itulah paling utama sekali. Itu utama, yang lain. Apa tak lagi. Merasa adanya diri. Sedangkan kalau ditinjau dengan ilmu, dengan ilmu. Apa dia? Al-Quran. Tu, dengan ilmu tu, cuba kita tinjau, kita guna Al-Quran tu, tinjau. Tuhan kata, lah, kau tak pernah ada. Macam mana boleh ada sangka? Yakinlah tu. Aku tak pernah ada rupanya. Tu, baru yakin ada aku ni milik Allah, dari Allah, bagi Allah ni. Bila ada diri, itu jadi sangka. Okey Kak Abang. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tak pandai nak kona satu, kona sini, nak bagi nampak macam ada pasar malam sikit dia. Dia mesti bagi tu kan. Macam mana boleh ada? Sebab apa? Sangka. Sebab ada diri. Merasa ada diri. Itu perasan tu. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil apa? Ananiah. Keakuan. Syirik yang paling besar yang tanpa disedari kan ramai orang. Tu bahala cukup besar tu. Sembah diri. Yang itulah kita duk usung kata. Dalam solat kita ni, dalam kita berhubung dengan Tuhan, kita duk usung lagi. Dalam solat tu, luar solat, lagilah, jangan ceritalah. Sedangkan kenyataan tu, nyawa dia, nafas dia, tu, dia berhubung dengan Tuhan. Macam mana boleh berlaku? Sangat-sangat ridiculous sebenarnya. Kita sangat berharap dengan Tuhan. Kita sangat bergantung. Tiba-tiba kita bergantung dengan diri kita. Awal dulu. Apa dia? Bergantung dengan amalan. Tak bergantung dengan Tuhan. Apa tanda dia? Tidak mahu mengaku salah. Tak boleh ni, aku tak boleh buat salah ni. Nampak sangat bergantung bukan dengan Tuhan. Kalau bukan tak bergantung, boleh. Silakan. Silakan Kak Syirah. Type, baik-baik. Type. Nanti saya baca. Kalau tak bergantung dengan Tuhan, apa tu namanya? Kufur. Tutup kebenaran Tuhan. Lepas tu ni penyakit cukup bahaya. Tu siapa? Tak ada ubat lah. Dengan sangka buat baik tu. Dia menyangka aku boleh buat baik. Lagi rosak. Sedangkan kita tahu lah dengan pertolongan.
hari-hari kita mulakan diri kita. Bismillah. Dengan nama Allah. Ini bismillah baru nak jadi apa tu? Baru nak jadi bi'at. Macam mana? Sama juga bi'at alhamdulillah. Sendawa dulu baru alhamdulillah. Tak sendawa? Jadi bi'at. Bukan dengan kefahaman. Ya, Kak Syida, silakan. Ada apa? Panjang tu nak type tu. Ya, silakan. Yang lain-lain. Tuan-tuan, puan-puan. Abang Nizam. Tak ada apa-apa ke? Okey ke tu? Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam. Ya, ada apa-apa nak dikongsi? Yalah, dia sebenarnya macam ni Ali. Macam Hmm. mana kita nak every second ingatkan dia tu. Itu yang kita punya challenge tu. Sebab tu senang bagi orang yang mengetahui apa dia nafas dia. Tu. Nafas dia tu, dia pernah ke dia lupa kat Tuhan sebenarnya. Tapi dia tengok nilai nafas tu, dia rasa je. Dia rasa dia tu nature, dia rasa benda tu semula jadi. Saya terus jawab soalan Kak Syida dah. Saya selalu doa, ya Allah janganlah bagi aku putus dengan kau. Apa dia? Nafas? Pernah putus. Sedih pun bernafas, gembira pun bernafas. Ada sampai sini, bila sedih dia tak bernafas, bila dia gembira dia tak bernafas. Ada? Mana ada? Tak ada lah. Cuma dia tak tahu yang diri dia tu Tuhan ingat di mana di pernafasan dia tu. Dia rasa inilah sistem tubuh aku. Aku kena bernafas. Aku kena bernafas. Tapi adalah diri tu. Cuba dia tengok, ini pertolongan Tuhan, ini bantuan Tuhan. Bila yang putus? Tak pernah putus Kalau putus tak ada. Tak ada langsung. Tu. Tapi Tuhan tak ada lah macam tu. Ingat aku ke? Tak ingat aku ke? Nak duakan aku ke? Nak sembah benda lain ke? Apa ke? Aku tetap bagi. Sebab apa? Aku Tuhan. Kalau tak, bagi korang Islam je lah mendapat. Orang kafir tak payah. Nak? Mengapas lupa tu lah. Okey, apa ni dah? Okey balik. Tak susah tengok pendapat. Kalau kadang-kadang Mali dia kadang kita ni lupa Alpa. Ya. Lupa tak ada masalah. Itu memang sifat hamba. Ni Abang Nizam lah kalau nak duduk pada yang mengetahui lupa atau memang tak tahu apa dia lupa. Nombor satu tu ni. Baik duduk yang mengetahui, aku lupa lah, ada patah balik ni, dah lah lupa tak tahu pula. Sesatlah jawabnya. Sebab tu asas dia apa? Mengetahui. Tu dia punya asas dia. Mengetahui. Tahu tu. Apa dia? Sebab tu lah Tuhan. Tahu itu sendiri Tuhan. Ini saya tanya. Saya kena saya kena jerakah dengan Ustaz 2 hari saya mengaji. Saya ingat ke? Awal dulu dekat arah Damansara. Saya boleh tanya Ustaz, tahu tu makhluk? Tu naik angin jerakah tu lah. Tahu tu lah Tuhan. Terus masuk dalam otak. One to one saya kenal waktu tu. Adalah, maknanya berdepan betul. Saya pergi tanya soalan bodoh tu kat dia. Dapatlah panggung aku. Saya boleh tanya, tahu tu makhluk ke? Tu.
Sebab tu, adakah manusia dia lupa kat Tuhan? Tak ada Cuma dia tak mau ambil tahu yang bahawa dia tak pernah lupa kat Tuhan. Sebab apa Tuhan tak pernah lupa kat dia? Saya tanya soalan ni banyak kelas. Apa tanda paling besar Tuhan lupa? Kalau Tuhan tu lupa lah. Dia tak ada pun lupa tu. Tapi kalau kita nak bincang lah. Apa tanda? Tak ada. Tak ada langsung. Tak ada. Tu lupa sungguh. Tapi Tuhan tak lah macam tu. Sebab bukan ada perkongsian pun. Mana ada perkongsian? Dia kongsi dengan siapa? Lagi. Silakan. Sebab tu kita dah diajar kan. Dapat buat baik, syukur. Terbuat salah, taubat. Apa yang masalah kan? Tak ada masalah pun. Yang jadi masalah bila berasa akulah. Aku tu lah. Aku nak balik kat Tuhan. Aku nak pergi kepada Tuhan. Dia ada pula upaya dia nak pergi kat Tuhan. Macam pelik ya. Kita bagi contoh mudah kan. Anak kecil umur setahun. Dia ke minta baju. Mak nak baju. Mak nak pampers. Mak nak makan. Mak nak minum. Dia ke minta. Apa lagi contoh Tok Syekh Abdul Qadir Jilani cakap apa? Kita ni macam bola. Kita ke minta ditendang. Tendang kanan, tendang kiri, tendang tantu, tendang tani. Kita ke yang minta? Ke kita je kena penendang? Jenazah, macam mana keadaan jenazah? Dia ke suruh mandi sini, siram aku tadi, bungkus aku tadi. Cuma manusia tak tengok dia keadaan dia begitu. Dia rasa dia boleh. Sedangkan dia duduk dalam pertolongan Tuhan. Tak lebih dari itu pun. Dia nak berfikir pun Tuhan tolong. Dia nak bercakap Tuhan tolong. Dia nak merasa Tuhan tolong. Dia nak beriman pun Tuhan tolong. Jelas sangat tuan nampak. Hang pun aku buat. Apa yang hang buat pun aku buat. Apa dia? Menikmati. Cuba tengok tu perkataan nikmat tu kita dalam Fatihah tu. Jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat ke atas mereka. Bukan Tuhan tak explain siapa dia yang dikurniakan nikmat tu. Refer surah An-Nisa tadi. Para sadiqin, para solihin, para nabi. Tu orang yang dikurniakan nikmat. Apa dia? Dia ada Tuhan. Dia ada Allah ni. Itulah orang dikurniakan nikmat. Dan bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Dan bukan jalan orang yang sesat. Apa dia yang tak ada Allah ni? Tu sesat. Hari-hari duk kata. Kita tengok balik. Apa yang ada pada Nabi? Yang ada pada Nabi itu Allah tu sendiri. Mereka ni ada Allah. Itulah nikmat.
Ni baru nak tengok nikmat makan ikan masin. ha. Ya, silakan. Tanya ni, tak jemur ke? Ulang, ulang. 17 kali yang wajib tu ulang, lepas ulang, lepas ulang. Supaya apa? Supaya membangun. Supaya kita membangun. Tak ada lah macam itu je faham. Umur saya ni 41 dah duk faham umur macam 8 tahun, 10 tahun. Apa barang? Sebab yang datang kat kita, bukan kecil anak, bukan sikit-sikit. Datang yang indah-indah tak apa. Datang yang huru-hara sekali. Tuhan ke mana, apa ke mana? Ya, silakan. Allah Ta'ala tak sembunyi lah. Dia tak ada selindung. Kena ya. Hari semalam kita baca, mana ada hijab, mana ada pendinding. Kita dah buat. Manusia tu sendiri buat pendinding. Saling teruk sangka dia. Itulah dinding paling besar sekali. Paling tebal sekali. Ya, Kak Syeda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Tu. Dengan drive tu bunyi. Sikitlah. Ya, silakan. Hati-hati, ya, silakan. Macam ni, ada seseorang dia bertanya dengan saya lah. Dia kata, Okey. ada situasi, dia kata, Mm-mm. orang, kalau kita, orang tu macam memuji tu dia tak ada masalah. Tapi bila Okey. orang yang jenis yang memaki-maki, yang berkata buruk lah kan. Macam mana kita nak nampak Tuhan di sebalik tu? Dia kata, dia tanya saya lah. Jadi saya jawab, kena kenal lah. Kalau tak kenal macam mana nak hadap benda tu? Ya. Dia kata. Betul. Lepas tu dia macam lost. Dia lost, tunang je. Dia ingat, dia sangka begini Kak Syeda, Tuhan ni bila kata sayang, mai lurut kepala dia, mai peluk dia, aku sayang kat dia ingat lagu tu, Tuhan sayang kat dia. Sebab dia tak kenal Tuhan tu apa dia. Sebab tu suruh dia refer balik. Tengok Nabi, kita cakap Nabi Muhammad ni kekasih Tuhan kan, tanya dia, mesti cakap ayalah. Tengok apa Nabi kata. Kalau dia faham lah, masalah dia tak faham apa dia Tuhan, tu je. Sebab tu dia jadi begitu. Kalau dia faham, dia takkan. Maknanya walaupun dia nak berbincang, dia tu tak apa. Kalau dia ada asas, masalah dia tak ada asas tu dia sangka begitu. Sebab tak nampak pada saya kalau apa yang Allah Ta'ala beri yang buruk tu, dia sangat-sangat banyak hikmah dia kat situ. Sangat banyak. Sangat banyak hikmah. Ya. Sebab tu macam mana boleh terima wangi, kena terima busuk macam tu, sama. Masalahnya ni berat sebelah. Busuk tak mau, wangi je mau. Tu bukan nafsu ke tu? Ya. Itu. Sebab tu kena kenal. Bila kenal ni paling tidak kita tetap juga kenal juga melaluinya. Bukan kata dah kenal ni tak ada yang buruk-buruk, kita boleh sabar, boleh apa dah. Tapi kita ada guide kita tak lari. Kita mesti patah balik.
Betul. Ha. Ni saya pernah nak share sikit. Saya kena maki sejam, kena sumpah seranah dekat sejam. Kalau tak ada pengenalan, kalau tak ada asas ni, tak diberikan asas ni, mesti lompat punya lah. Hang kata kat aku kan, main sini aku kata balik lah. Kalau hang boleh kata, aku boleh kata juga. Jadi apa? Binasa. Dan Tuhan takkan bagi, melainkan dia letak persediaan lah. Tuhan kata kot, dia takkan berbani, dia takkan bagi, melainkan sesuai dengan hamba tu. Kita je tak tahu. Kita rasa kita menghadapinya maknanya dengan diri kita. Dengan diri habis. Cuba menghadapi dengan Tuhan. Tahu apa dia. Sifat apa Tuhan tunjuk tu. Contohlah orang marah kita, hampuk kita, maki hamun kita. Kita nak tengok apa tu? Kita nak tengok Tuhan. Apa dia? Itulah sesat. Dia tunjuk sifat sesat. Bukan Tuhan tak tunjuk. Fir'aun dia tunjuk. Haman dia tunjuk. Tu. Semua dia tunjuk. Namrud dia tunjuk. Abu Jahal, Abu Lahab, semua dia tunjuk. Tu nak tengok sesat. Syaitan iblis tu. Nak tengok sesat. Ni sesat. Sebab tu kena kenal. Sekejap lagi kan, apalah Tuhan, kenapa? Dia mula tantu, dia mula tani, dia sangka tantu, dia sangka tani. So, kena jelas. Okey, Li. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, Kamarul, silakan. Assalamualaikum Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi Sorry, kita buka kamera tengah buat. Apa ni, teringat bila apa yang pasal akak apa yang pasal cerita tu tadi. Ya. Macam Ustaz Wan duk bagi tahu kalau nak senang ingat apa Kamal dengan apa Jamal, Qahar dengan Jalal lah. Kalau kena maki tadi tu kita berdepan dengan dia sebenarnya dia diguna sifat Jalal apa ni Qahar dengan Jalal lah kan. Jadi masalahnya kena kenal. Kalau tak kenal Sebab pengenalan tu dulu. Apa-apa sebutlah Jamal ke Kamal ke apa ke dia tak kenal. Dia jangan-jangan tahu tak ni sifat Qahar Tuhan dia pun dia tentu tu yang kita geram. Dia nak pergi A dulu. Satu dulu baru naik 2 3. Sebab tu asas kena ada, kena mula dari bawah, kena betul-betul. Bodoh saya sendiri. Abang tuan-tuan dengar aku Ustaz tu kata 5 datang bodoh. Tak tahu apa benda. Saya ngaku saya memang tak tahu apa benda lah, tapi hati tu nak. Sebab tu kena tahu dia bukan boleh main lompat-lompat duduk tengah dah. Tak boleh lah, tak boleh. Berapa ramai orang macam tu give up. Sebab apa? Dia tak tahu punca dia ni di mana, hujung dia ni di mana. Serabut macam benang, tengok benang bergumpat-gumpat, punca di mana, hujung di mana, serabut dan yang patut A pergi ambil M. Dia tak tahu sebab tu apa dia kata ni permulaan kita dulu, kita dah bincang, Ustaz dah beritahu apa dia, kita hina, kita lemah, kena bawa tentu dulu, kita miskin, kita bodoh. Tu kena bawa darah dulu, daging dulu, tulang dulu, bawa situ dulu. Lah dulu lah. Sebab tu Tuhan pun mula tu. Apa Tuhan Quran ayat Quran pertama turun, apa dia? Baca. Awal dia cerita bab penciptaan manusia tu. Daripada segumpal darah. Bukan tu asas tu. Masalah asas dia tak tengok, dia tak kaji pun, dia tak belajar, dia tak tahu Tuhan ni zalim kat aku, Tuhan tu mula dulu tu. Yang mula dulu. Dia tak tengok. Okey Ali, baik-baik.
Terbaik. Terbaik. Dah ada asas ni. Hantam je tak mana, dia mesti tak lari punya. Yang tak ada asas ni. Habis. Sebab tu siapa nak mengaji ilmu ni? Siapa nak bincang ilmu ni? Tak ada lah. Sikit sangat. Sikit orang lah, bukan sikit ilmu tu. Sikit yang membincangkan. Lagi. Silakan. Adakah Tuhan tak tunjuk dari fizikal kita? Tak, dia tunjuk kot. Tak benar sembunyi. Kalau orang tak boleh lah nak tengok yang seni-seni ni. Ni fizikal lah, boleh tengok. Boleh tengok. Boleh sentuh. Boleh rasa. Allah Ta'ala ulang 31 kali tu. Rabbikuma tu. 2 tu. Tuhan bagi tubuh, Tuhan bagi roh. Dan tak ada siapa boleh terkecuali. Bulan Islam ada 29, ada 30. Bulan Masihi, maksima ada 32. Ada 31. Nak lari tak mana? Saja cari pasal. Manusia ni tak ada kerja lain cari pasal. Tukang, dia boleh tuding. Bagi alasan tentu, balik dia alasan ni. Masa Tuhan bagi elok-elok, tak berguna. Kan elok-elok. Lepas tu, Tuhan kata terang, aku tak pernah menzalimi. Kalau dah kata-kata Tuhan pun dia lawan. Tuhan, Allah jelas Tuhan, aku tak pernah zalim. Bahkan mereka lah yang menzalimi diri mereka. Dia pun dah bincang apa dia kata zalim. Gelap. Sedangkan Allah tu nur. Dia dah keluar kita dari zalim, anda duduk balik dalam zalim. Lekah. Balik kat Tuhan. Selesai. Tak kelang kabut apa. Dia cakap, permasalahan itu, permasalahan ini, apa itu, ini, ni kita guna ni. Ni cara, ini formula, ini cara. Dah, balik kat Tuhan. Selesai. Kan kata, nak buat sini. Aku bagi kan. Maka di jurang mana aku takkan hiraukan. Penuh kita. Nabi minta ni jangan serahkan diri aku pada diri aku. Lagi. Bosku Syahnaz, okey kau. Kerja kan nak pergi makan kenduri. Wafi, okey kau? Pakai dengar lah, ya Allah. Kak Tun. Okey, Mani, okey. Terbaik. Kak Tun.
Ya Dek Lee. Okey, tak ada okey. Okay, Alhamdulillah. Baik. Bukan Dek Lee kena panggil Makcik ya, Cik Tun. Apa dia? Kena panggil Cik Tun lah, Makcik Tun. Cik Tun. Kakak. Baiklah Cik Tun. Maaf. Baik. Berasa muda kan tu. Tak apa. InsyaAllah. Ya, ada apa-apa lagi? Sebab itulah penyaksian kita. Jangan bagi putus. Jangan bagi putus. Sebab kita tahu. Bila tahu tu, okey. Remaja purba, Allah panjangkan umur. Amin. Ya, ada apa-apa? Kak Ivy, ada apa-apa kah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Kak Ivy. So far dah dapat jawapan dia Lali. Tak ada apa yang nak tanya lah. Tak ada apa yang nak dipersoalkan. Ya, semuanya telah dijawab. Semua soalan dah jawab. Baik. Sebab tu macam Ustaz selalu cakap lah kan. Kenapa tak cakap? Sebab apa? Dia jumpa. Kekasih kita rindu kan. Tanyalah, apalah, itulah, ini. Jumpa sekejap. Tengok je. Kita tengok pun dah cukup okey lah tu. Allahu Akbar. Sebab tu anak kan rindu gila ni. Bukan nak tengok apa dia bawa balik kat kita. Aku nak tengok hang tu. Tak boleh dalam lama. Mesti berjujuran air mata. Curai-curai. Taman bunga. Sedangkan wajah dia ni rindu gila Tuhan kat dia. Sampai ada wajah dia. Dia tak tengok. Dia tak tahu pun apa dia kerinduan Tuhan. Dia duk kira rindu manusia, rindu makhluk dengan makhluk. Dia tak tengok kerinduan Tuhan dengan dia. Ingat dia sebelum dia ada rupa. Kita ingat bila dah ada bentuk. Ingat kereta. Ingat sebab apa? Dah ada kereta. Kereta tu dah ada, baru kita boleh ingat. Allah ingat kat kita. Tak ada bentuk. Dia apa? Dia buat from nothing. Dia jadikan sesuatu daripada tak ada. Oh. Kita nak buat roti canai, tepung dah ada, minyak dah ada. Mana dah ada campur tangan dia. Dia buat kita. Bukankah tu kenangan paling besar sekali? Tak tengok? Tak kaji? Tak belik? Jadilah khasiri. Nah, okey dah kot. Bro, kau ada lagi? Silakan. Lah kau apa kau? Setiap masa jumpa cermin bangunan pun jeli. Jumpa cermin kereta jeli. Cuba tengok, rindu siapa tu? Rindu siapa kepada siapa? Tapi sayang manusia tak tengok tu. Sayang sungguhlah. Ada siapa sini mai seminggu tak tengok cermin? Tambah-tambahlah saya ni hari-hari tak tengok cermin pun ada ni tengok kat Google Meet. Tengok muka ni.
Nak cari Tuhan tak mana, tak tahu. Okey, baik. Okey kot. Terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Fah, silakan. Ya. Sebelum last ni saya sampaikan salam saya kepada Ustaz Wan Hizam. Saya rindulah dengan dia. Baik, insyaAllah. Doa. InsyaAllah. Dia dalam, insyaAllah ada progress lah. Last semalam tu dah okey sangat dalam, insyaAllah. Kalau dah boleh discharge, recover, insyaAllah boleh. Tak apa, insyaAllah. Kita doakan. Doa yang baik-baik. InsyaAllah. Saya ingin cerita lah. Tak boleh bercakap. Tengok dia semalam, Allah tak boleh bercakap. Baut air mata. Dah? Dia tadi, dia cakap, lalui ya, bukan ada apa. Kalau tidak, mesti sangkut. Masih sangkut. Nah. Baik, insyaAllah. Terima kasih, minta maaf Kak Ibi. Terima kasih Kak Pa, minta maaf. Tuan Khairi minta maaf. Terima kasih. Alah, silap. Nah, sama-sama kita. Baik, Kamarul minta maaf. Terima kasih. Kak Fatimah Abali minta maaf. Terima kasih. Abang Farid dan Kak Nura. Terima kasih Tuan Ali atas pencerahan. Terima kasih banyak Tuan Ali. Kak Syida, terima kasih. Kak Umi, minta maaf. Terima kasih kembali. Ya. Terima kasih saudara Sugi. Baik. Selamat. Wafi, terima kasih, minta maaf. Oi. Sampai mana tu? Melampau tu. Pantai. Cari gembih kah? Baik. Cik tu minta maaf, terima kasih. Abang Jet minta maaf, terima kasih. Abang Niza minta maaf, terima kasih. Abang minta maaf, terima kasih. Boskur minta maaf, terima kasih. Dan Cikgu Suzana minta maaf, terima kasih. Moga dipermudahkan segala urusan. Moga dipermudahkan segala urusan kemanusiaan, kehambaan kita. Macam kita duk bincang, jangan bagi putus dengan Allah Ta'ala. Kerana itulah kita punya solat kita punya hubungan kita. Jangan bagi putus. Dan Tuhan tak bagi putus. Kita, kalau putus juga kita. Kasih dia tak pandai nak cerita. Sebut je kasih. Kita boleh cakap je kasih. Yang sebenar tu macam mana? Jen. Baik. Selamat berhujung minggu. Yang mana pergi kenduri. Selamat makan kenduri. Semalam geng-geng dia. Saya usik sikit je bab kesihatan. Seriau pula ke? Dia kata ustaz saya baru potong kaki sampai parah peha. Semua dan tercengang. Sebab apa? Takut. Tapi dia tak tahu apa dia yang dia takut tu. Okey. Baik, minta maaf. Salah silap, minta maaf. Baik buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya laluan. Saya minta maaf. Memang banyak salah. Saya sendiri pun tak boleh. Cannot. Jadi minta maaf, nak berencana lagi. Baik, panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Jadi saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا عند إحسان المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Love you all. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.